Ini adalah strategi perang tergila oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. 70 kapal perang yang sepatutnya membelah lautan ditolak menaiki Bukit Galata hanya dalam satu malam. Sejarah mencatatkan moral tentera Byzantine runtuh bila mereka menyaksikan pemandangan tak masuk akal puluhan kapal musuh mereka terbang merentasi bukit. Akhirnya strategi gila tolak kapal atas bukit inilah antara punca utama kemenangan Turki Uthmaniyah melawan Konstantinopel. Tapi kenapa ia dibuat dan bagaimana ia berhasil pun? Disebabkan kemiskinan banyak anak-anak yang tak dapat peluang untuk belajar agama. Mereka nak belajar, nak tahu cara menjadi anak soleh-solehah, tetapi disebabkan kesempitan hidup, mereka terkekang. Ayuh kita bantu kempen indahnya Islam untuk bukan saja memberikan bantuan asas kehidupan kepada fakir miskin, malah kita bantu tim indahnya Islam untuk mengadakan kelas kefahaman agama, kelas ibadah, kelas Al-Quran kepada anak-anak mereka. Klik pada pautan di bawah untuk kita menyumbang. Melindungi tembok utara Konstantinopel adalah tanduk emas, iaitu kawasan air dalam semula jadi yang menjadi laluan masuk ke Konstantinopel. Nak halang tentera Turki masuk, tentera Byzantine pun tutuplah mulut tanduk emas tu dengan rantai besi yang panjang merentas kota sehinggalah ke Menara Galata. Jadi tentera Turki tak dapat masuk ke tanduk emas dengan kapal. Mereka cuma boleh serang dari satu arah darat berhadapan dengan tembok Theodosian. Disebabkan tu, senanglah tentera Byzantine nak mempertahankan kota mereka. Mereka cuma perlu tumpukan seluruh kekuatan tentera pada satu arah. Macam cerita 300 jugalah. Walaupun dikepung belasan ribu tentera Parsi, tapi jumlah yang banyak tu tak efektif pun nak melawan 300 je tentera Sparta. Sebab tentera Sparta tu menyekat laluan tentera Parsi tu cuma boleh lalu pada satu laluan yang sempit je. Menurut cerita propaganda Sparta ni lah. Kau diam. Siapa puasa, sila angkat tangan dan jerit. Hau, hau, hau. Tapi cerita pasal Turki Uthmaniyah tolak kapal ini memang cerita sejarah yang betul. Jadi untuk pecahkan tumpuan tentera Byzantine pada cuma satu arah, Sultan Muhammad Al-Fatih pun datangkan idea yang gila. Kalau laluan air kapal kita tak boleh nak lalu, kita bawalah kapal kita ikut laluan darat. Kita tolaklah kapal kita naik ke bukit, kata Sultan Muhammad Al-Fatih, dan mungkin dengan tentera-tenteranya ternganga dengar. Idea ni luar biasa, tapi ia datang daripada Sultan yang luar biasa kepada tentera yang luar biasa. Sultan mengarahkan pembinaan jalan berlandasan menggunakan kayu-kayu balak yang disusun jadi macam laluan penggelek. Macam yang dekat kaunter supermarket tu. Kayu-kayu balak itu pun dilumur dengan lemak haiwan untuk melicinkan trek. Mekanisme pengayun kapal dibina dia macam buaian untuk angkat kapal naik dari air dan pastikan tegak di atas trek. Dan pada gelap malam 22 April 1453, tentera-tentera Uthmaniyah dengan bantuan seladang-seladang menarik puluhan kapal perang merentas dan memanjat Bukit Galata yang meninggi setinggi 200 kaki di atas paras laut. Makanya dahlah tolak kapal atas darat tu kerja gila, tolak pula atas bukit 200 kaki atas laut. Tapi pihak yang jadi paling gila adalah tentera Byzantine. Diorang punyalah terkejut macam mana boleh tiba-tiba ada kapal perang musuh di atas air mereka pada pagi tu. Teknik ini sebenarnya bukanlah pertama kali dilakukan oleh Turki Uthmaniyah dalam sejarah perang. Cerita dia, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah general perang yang berpengetahuan tinggi. Beliau memang dah belajar banyak sejarah strategi perang. Jadi kemungkinan beliau diinspirasikan oleh strategi Venetian di Tasik Garda. Salahuddin Al-Ayyubi pun pernah pindahkan kapal dari Nile ke Laut Merah. Mamluk pun pernah buat strategi itu. Malah sebenarnya teknik pindahkan bebanan yang sangat berat di atas landasan penggelek adalah idea yang sangat-sangat lama dalam sejarah manusia. Ia adalah antara teknologi terawal manusia. Malah itu juga mungkin adalah antara cara yang digunakan oleh orang-orang Mesir untuk membina piramid. Itulah cara diorang nak alihkan bongkah-bongkah batu yang punyalah besar gedabak. Jap, tapi dalam Facebook ada video yang tunjuk yang angkat bongkah-bongkah batu besar tu adalah gergasi. Dan video tu mestilah betul sebab
buat video tu dalam hitam putih. Dulu kamera mana ada warna lagi. Tak adalah. Yang pentingnya teknik menggunakan landasan penggelek ini adalah sangat-sangat bijak. Tapi kenapa nak kena guna landasan penggelek? Kenapa tak tarik je kapal tu atas tanah? Yelah, kalau kita fikirkan nak sediakan landasan tu guna kayu-kayu balak tu pun ambil masa dan penat juga kena potong kayu balak. Berapa ratus pula nak kena gunakan tu? Berbaloi ke masa, tenaga, duit nak sediakan landasan penggelek tu dan bukan terus tolak je atas darat? Ya. Memang sangat-sangat berbaloi. Sebab sebelum kita laburkan tenaga, masa dan duit yang sangat-sangat besar untuk satu projek, kita kena sediakan infrastruktur dia dulu. Ini penjelasan sainsnya. Musuh bagi setiap benda bergerak sebenarnya adalah geseran, iaitu daya merintang yang melawan bila dua permukaan bersentuh. Tapi taklah semua geseran ni musuh. Saya tarik balik. Sebab ada geseran yang baik dan malah sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Kita nak berjalan, kena ada geseran. Kalau tak ada geseran, kita semua breakdance je lah setempat, tak bergerak-gerak di atas permukaan licin, tak ada geseran. Tapi kalau satu objek memang nak dibuat bergerak laju, pertama sekali daya geseran memang kena dikurangkan. Kalau tak, punya banyak tenaga habis terbazir nak lawan geseran je, dan objeknya tak bergerak mana sangat pun. Cara terbaik nak kurangkan geseran adalah dengan kita menggunakan pergerakan golek dan bukannya heret. Sebab geseran bagi pergerakan golek adalah lagi rendah daripada pergerakan kita heret di atas permukaan. Kenapa macam tu? Sebab kalau korang zoom in lah dekat tempat bertemunya permukaan melengkung tu, korang akan dapat tengok kawasan diorang bersentuh tu kecil. Maka daya geseran dikurangkan berbanding dengan korang heret, yang mana semualah kawasan permukaan tu duk bersentuh. Lepas tu, bila dua permukaan bersentuh, tempat sentuhan tu sebenarnya akan berlaku herotan ataupun perubahan bentuk. Walaupun sangat-sangat kecil lah pada skala atom. Perubahan bentuk ni lah yang buat dua permukaan tu macam melekat, jadi makin tinggi geseran. Tapi dengan pergerakan golek, tempat yang bersentuh tu kecil, jadi herotan dia pun jadi kecil, geseran dia rendah. Tapi bila korang heret, permukaan yang bersentuh tu luas, jadi lagi banyak herotan permukaan, dia jadi lagi susah nak ditolak. Dan bila korang heret, banyak tenaga yang terbazir, jadi haba dan jadi bunyi. Yang mana tenaga-tenaga terbazir tu terbazir lah, tak digunakan nak menggerakkan objek. Kalau korang golek, kuranglah tenaga yang terbazir. Jadi memang bijak dan memang patutlah Sultan Muhammad Al-Fatih buat projek tolak kapal atas bukit itu dengan dia terlebih dahulu buat landasan golek. Tapi kalau saya adalah dengan Sultan Muhammad Al-Fatih pada waktu tu, saya akan bagi idea yang lagi bernas. Daripada buat banyaklah penggolek atas tanah nak kena susun panjang-panjang, baik dia orang bina je tayar ataupun roda dekat setiap kapal kan. Satu kapal ada 4 tayar besar gedabak. Kenapa dia orang tak terfikir nak buat tayar dekat kapal ni? Sebab dia orang tak ada SPM. Saya ada SPM. Idea ni dengar macam bijak dan cute. Apatah lagi roda adalah ciptaan manusia yang lebih maju, lebih berteknologi tinggi daripada landasan penggolek. Cuma masalahnya, idea ni fail. Result dah keluar dah, result SPM. Hang teruk. Badan kapal ni direka supaya beratnya ditampung secara sekata oleh air. Bila kita letak roda, seluruh beratnya ditampung oleh poin yang kecil. Jadi boleh patah punah lah. Dan jawapan mudah kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih tak letak tayar dekat kapal adalah sebab tak ada lagi teknologi nak buat ganda yang cukup kuat untuk tampung kapal perang seberat 40 tan. Jadi itulah dia sedikit sebanyak penerokaan kita kepada strategi perang tergila yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi kesimpulannya ataupun pengajarannya adalah kita kena belajar sains, kita kena belajar teknik dan juga strategi sebelum kita teruskan apa-apa projek ataupun untuk kita merealisasikan impian walaupun yang segila mana pun. Jadi kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kalau anda ingin menyokong lebih lagi, boleh tekan butang join untuk menjadi ajar yang sangat-sangat membantu kami. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.